ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل النهار معاشا للبشر وجعل الليل راحة للأنام وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صلاة وسلاما دائمين متلازمين نرسلهما إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قد بذل جهده لتقويم عقائد المتدينين، الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. وقال إمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفسيرها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد ودرهم وصحبة الأستاذ وطول الزمان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والحمد لله رب العالمين. Puja dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah di malam yang bahagia rayanya, kerana sahabat-sahabat kita nyoban Bandung di taman syurga Allah Subhanahu wa taala di daerah Sirajul Qalbi. Bahkan tuan pegah taman syurga Allah, bak sabah uro Nabi ni pegah bak para sahabat. Hai para sahabat, berkain-kain tersinggah bak taman syurga Allah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang bermaksud dengan taman syurga Allah? Maka dijawab ya Rasulullah, majlis ilmi, majlis ilmu, majlis zikir, tempat pengajian, balai budaya yang merupakan taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala idunya. Walaupun orang kata nak malamnya nayang tu ada kerusi, ada balai, bahkan ada engka, tapi bak malamnya di hadapan Allah, dalam pandangan Allah, kita nyoban Bandung tengah duduk dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kamlake wa Allah lagi duduk malamnya dalam tempat yang mulianya, sehingga urut akhirat betul-betul kita duduk dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga Allah berterus sampai ke Nabi Raya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
InsyaAllah kalaupun di dunia kita tak pernah berjumpa dengan beliau, di dunia hendak tak kala Nabi, hendak tak dengar sunabi, hendak tamat tubuh yang mulia Nabi Muhammad. Tapi insyaAllah tak melaki Allah singgah urut akhirat di kitanya merumpuk syafaat tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak ilun kemenaji harapan menom-menom harapan lu urang inang saboh-sago, urang agam saboh-sago, anemi bet saboh tempat. Jadi malamnya menyata pegah dakwah kan ke anemi bet. Tak tunjuk-tunjuk sebagai ke ayah namai. Jadi menyata anemi bet hana itu saja tanya hana tahu pegah apa. Nyo kan salah anemi imen di sampingnya. Salah tika apa ni pada mina. Anemi yang geron mak ipina. Nyo yang ni ber ina udah. Dua ber. Dan katanya bahan ni ber. Karena perle kan ni ber alamnya. Lu kampung naji ro, cara kampung. Nyo gundang pak balik ni ber. Dengku nya itu ni ber ina dekaru, itu pak garu ni. Yang nak garu awaknya jangan mengadanya. Di rumah garu jangan ni tiga tu. Jadi ia tak ni rezeki kau ningai itu. Nyo dari danyo ke darah ane ni berarti ia menandung karung menandung be. Ane ni macam-macam be. Tiabang itu ia maju be. Jadi ia bagaimana? Mai itu ia jadi. Yang nombor dua pep angin pamana ni. Pep di boleh. Yang nombor ini keadaan kadang-kadang pep kadang-kadang be. Itu ane ni begal akan be. Idanyo dia coba di Allah masing-masing. Nah yang dicoba di Allah melalui lakon. Upalih lakon ni. Yang cobaan Allah. Nyalu. Kadang-kadang kita lakon dicoba di Allah melalui urinam. Menanti upalih urinam ni. Yang cobaan Allah. Kadang-kadang lakon minoga tuan. Romantis sabi-sabi. Bapak Habib berkhabar romantis. Ketua. Mawadah sakinah, mawadah warahmah. Dicoba di Allah Al-Quran. Lakon rumah anu yang paling. Dan cobaan Allah. Kadang-kadang dia nak kau ke rumah ke anak ke. Dicoba mak ayah bunda di rumah. Mak kita nyo ayah kita nyo. Yang tiga dengku. Dicoba mak tuan dia. Kadang-kadang ke menandu mak tuan ni pang pepem. God beres menandu menunggu mak tuan dia beres. Tetangga buat kain. Dan cobaan Allah. Tetangga tiga rakai. Menandu sempurna dengku. Isi paling. Yang pergi cobaan bagi kita ni. Maka idanyo lah udipnyo pasti nak cobaan. Anak mungkin nak cobaan. Ilung dengku perlu udipnyo bersama rata. Dengku menandung bukan mungkin. Karena hidup ini adalah ujian. Kuatih anali masalah bajan kurek. Sehingga urut akhirat menyatakan dalam syurga Allah. Maka habis daripada masalah ni habis sekalian yang mulia ada Allah. Kami lagi Allah. Dan yang hadir pada malamnya di sini pada Bandung. Kita mau singgah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mi habis sekalian yang mulia ada Allah. Demi yang hadir lo cerita kalau dalam kahwal macam demi tusu pihak hadir. Kami nak buat tu tiga lo. Nyo uragam yang tu ayah anak betul. Anak miet dong kanyang mbak ure karena berturun. Ne uragam nyana yang jak kena ne yang jak kan kei. Kan ayah kakek. Kadang-kadang ayah anak ija kakek. Urinam cirikalan kamu inam. Menjak badawah. Uragam alasan sibuk. Ulun dengku guru masalah sahabat SMA dulu semain. Lalu buka masalah pendidikan itu. Lalu wakil kepala ikulan. Jitu guru dari umur 20 tahun. Secara psikologis, pendidikan anak kitanya punya ingin sukses harus raya peluang kepada urusi agam dan urusi inam. Lalu ulang tiga tu. Anak miet berletong ayah daripada anak mak. Bahkan menyotong ayah. Ayah tegas. Ayah keras. Kering tak? Nak yang demi ayah yang yoginya. Ayah keras. Adik-adik agama yang kena. Ketika ketemu ayah,
tegas. Bukan berarti tidak sayang. Tapi dalam kata-kata kayak begini, ada kata kasih sayang dalam mulutnya. Mak kan menang. Banyak dia ayah menang ke abu ini, kekeng mak. Karena ibunda penuh dengan kasih sayang. Bahkan terkesan menyemak ke anak agak manja yang salah. Negeri omong. Anak ni adalah di mana? Punya orang-orang dari kampung saya. Yang ayah menyemak ke anak, adik mandi sana. Orang maghrib. Ya dah ni. Bu apa baju dengan dia itu? Yang ayah menyemak makan nanti sakit. Ada kasih sayang Pak Mak. Maka yang paling ketiban boleh dua. Ayah dengan mak mendidik anak. Ayah dengar betul. Punya dok lu fikir yang minta prank. Dok lu fikir yang kerja. But rojak pengawa support puan beriuh puan kau. Hanya fikirkan lu serahkan but yang rumah ke mak ke isteri. Itu adalah pemikiran yang salah. Berat salah. Mungkin Naidi pegang ke kau benda ni. Jadi kalau dia dakwah memerpok dengan kenyataan. Ni setiap waktu solat kalau tuan selalu bunda sayang dah solat. Saya pun tak berumur dulu. Ada hubung dengan sayang berumur. Anak ini yang belajar berumur beb je. Beb. Ada yang belum mandi. Sayang udah solat. Udah ya. Anak-anak udah sholat, alhamdulillah ya. Sehat anak-anak, sehat. Ayah malam ni pulang. Habis dari bira nanti langsung pulang. Punya anak ada pegang, mungkin tu mudah. Kau yang awak yang bawa mudah awak song. Fikir anak saya king. Tak bagi dia ini betul. Jelasah. Bunda malamnya nak, ayah malamnya nak yo bunda. Nanti habis dari dia nak bangun sudah banyak lo. Dia anak ni urusan lo. Ingat tadi. Ayah kan urusan rezeki. Dengan bicara rezeki mati anak ni hanya kebun. Saham terbesar kita di dunia. Anak ni. Walaupun dengi. Saham yang paling raya di dunia itu anak ni. Kita menyimpan harta kepada anak, harta akan hilang. Bahkan gara-gara hartanya dibelah. Tapi ketika anak mit yang soleh dan bina bersama-sama, insyaAllah anaknya dia tersebut akan mendoakan orang tuanya walaupun orang tuanya nanti meninggal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayah yang pegang bapak koron, yang tim jabat dakwah, ila koron kanyo sebagai tujuan, atas support dia anak mit. Ayah baca kadang-kadang ron yang dia. Coba kakak dia. Jadi apa kan? Tak apa. Tahu orang ya bu. Ikutnya ibu dia ni mesti malam dan dia bu. Gagal kepala aku ni. Saya kena buat nak kamar dia kaya. Renang pulau. Saya kena juga kakak bagi orang. Saya kat belum juga dia. Saya kena ngah mati impor tu. Yang tanya orang isi ego. Tantang anak mit perlai bicara sagai. Tantang anak mit perlai berajin sagai. Salah. Yang kedua, ayah, abi, mi. Jangan cara-cara muhadarah demun tak daya sebut sampai royah hai ceramah-ceramah. Mijim hơi hai go. Nah ajak orang. Punya kelebihan masing-masing. Mereka semua makhluk yang dalam dunia itu punya kelebihan. Maka kita baik saling mengejek, baik saling harapati kepada anak, karena anak kita bandung kita ada kelebihan masing-masing. Ingat pasal orang tikus dengan jajang. Tikus. Yang contoh dalam tikus. Belum nanya tu tikus nak kelebihan, belum nanya. Dengan jajang tikus. Tikus banyak ikut dia. Nah tikus yang ikut pun, nah yang ikut dedak. Ada banyak ikut. Dengan jajang tu dalam semak-semak. Musupik ikut. Musupik yang jepun kaya. Apa ni musupik kaya orang itu?
Okey dikun, hai dikun bahasa Arab. Pipir nak jalan. Tikus menjepit lewat dia benda. Tak ada kekuatan yang melepaskan ekornya sendiri. Lewat ketinggalan. Kira-kira mana tu kalau kalian ci. Menanangin lewat tinggal ni, bawa di tiga. Dia lewat tikus. Kamu nak. Lewat tinggal ni kuih berdiku. Tinggal. No kan? Ya, kurang itu. Kadlung ke dah. Pakai beriku. Alah, ikan yang beo hai ikan kiki. Tinggal diku hakkan dengan tapu beriku. Ngan diku tinggal, faham tak kan? Cabut kaya gede, diku bebas. Diku tinggal. Singa lima nasi. Nyo akan kuingat. Atra yang tak pegat kelung hai singa. Tabuh uro akan kulung kata hai singa. Pui ke singa. Kenapa yang bikin long-long ni? Dia pergi kalau benda mengikuro mereka fikir kelong dia. Lihat kata-kata sombong dari seorang singa. Seekor singa. Seorang singa. Seekor. Dia singa seekor. Dia ulung seorang. Dia balik-balik seekor orang. Itu ulung lagi singa. Hari berganti, waktu berlalu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tiba-tiba tinggal hejak dengku. Nak urung tempat terjaring. Tiba-tiba tinggal tutup dalam jaring. Ikut kedih wadah. Dia lewat tikus yang bunuh lewat tu. Dia tinggal ayat rekreasi lah. Kadang tinggal ayat tu. Kamu gantung dengan jaring. Ika bertikus. Oh nak main-main pun kan. Pumen kamu kurung ke. Pumen ni kan. Udah kah. Oh kamu kurung lah. Kau boleh. Tikusnya belah kah. Ingat, gimana pula lu? Tikus dibui dipakai anak juga batal lu. Tikus nak kelebihan di Allah, igoi tikus tajam. Putus sabuk. Putus sabuk tu. Putus sabuk tu. Putus sabuk tu. Pok ada tinggal ni. Dengan malai tu tinggal long lagi maaf bakah hati tikus pernah kuremehkan kahjamu. Ikan dediku latah takir mandunaka kulisye maziyatu. Kira tak tipu yang tu. Nego, intanya boleh kamu gaya apa tak kaji tu. Hai singa, engkau jangan pernah mengejek siapapun karena setiap makhluk yang Allah turunkan punya kelebihan masing-masing. Ya, ni kata, singa bunuh tiga, ikhram berumbu, tapi tikus nak kekuatan tiga bila Allah Subhanahu Wa Taala. Anu tanya pimunan. Kadang-kadang tanya malik. Tengku, anak long anak jarang tengku. Hai, anak lebih jarang di Allah tapi akhlak kau, akai kau. Tengku, anak long tengku, akhlak kau tengku. Orang jarang tengku, tapi tengku hidup anak empat. Panjang kau bawa hidup tengku boleh. Kelebihan kepada Allah rakyat kita lihat no. Tidak ada makhluk yang sempurna. Tanya macam nak sempurna. Nyana tanya ke deku jenedi. Katanya kau je, kiban deku jenedi. Ganteng lah. Nyana kau je, kiban deku jenedi. Mameh lah. Kiban deku jenedi. Biasa mantap. Kiban deku jenedi. Okey lah. Jangan kena hancur lah. Dari isi untuk contoh. Kiban deku isi. Ano? Jangan kiban deku isi. Oh, biasa macam ganggu isi hancur. Pandangan manusia beda-beda. Ni anak perle anak bercarong nandu. Di rumah anak kita nyonya limong, limong boh nak perkara. Limong boh macam kegiatan. Itu adalah kelebihan. Semakin berwarna maka semakin baik, semakin berwarna semakin indah. Punya malamnya kenang baju hitam nandu. Sungguh tidak cantik. Punya malamnya kenang baju kuning nandu. Dipikir rapat Golkar. Malamnya kenang baju hitam nandu. Dipikir tengah bergabung PDI Perjuangan. Tapi ketika hari ini berwarna-warni, nah yang pakai baju hitam, nah yang pakai baju biru, nah yang pakai baju kuning, nah yang pakai baju batik, nah yang pakai baju nyo. Disitulah kita indah karena ada keberagaman yang membuat kita indah. Ni anak nak kelebihan masing-masing. Anak payah harap anak berangking. Hai, rangking
ranking hana tak penting. Hana penting ranking. Ibu guru ni kena. Oh ibu guru ka. Ibu-ibu guru ba SD. Ilung pindah bulan Pak Tabo SD kadang-kadang dukung. Yakin maklum. Pak, ini anaknya terus dapat ranking ya. Long mana penting ranking. Dan tu puan long gimana? Tuin. Anak long punya pikat orang bulung pegak di awal itu umur bulan. Payah dia kecalin dia hana pikat karena ada jauh. Hana tu pun kan? Oh hana apa? Tu pegak orang. Anak long lah SD orang hana dia itu mayang. Hana dia tinggal mayang hana tu. Anak long tip bengah ya abah roh hemah hana pun. Hana di hana payah ranking ibu guru tapi baklum nomor 1 pindah bulan. Itulah yang fikir ranking anak min hana perlai itulah. Yang fikir ranking tu mah bulan Indonesia. Bagok tuan ada mah bulan anak SD tu bayar ni. Yang pengaman anu guru tibu. Pada dia pun hanya bulan mah. Pada Tuhan tu bayar ni. Tanya balik kau, bang yo gimana? Gua pro hand kopi beri je. Kabungin balik kau gara-gara beri. Tadi guru tanya tadi jo beri kan dia bangga. Yo beri ke telu yo beri yo no. Wah dah pai guru. Anu tiga kan PR rampung bobi. Lo tu pula mengajar agama Pak Ramai pula. Jin tanya balik lu. Hana PR mesti kau. Akan lu ada. Apa yang kami ini? Sudah ada dakwah dulu. Ni sekalian yang mulia Allah. Ni setiap anak punya kelebihan masing-masing. Ni habis sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Ni nak perlu anak bicara. Hai, nak perlu anak pemalin. Bi, nak perlu anak pemalin. Ni gitu. Nak perlu anak pemalin. Semangat hidup segala kita mau. Tu kamu ini. Nak perlu anak pemalin. Tu kamu ini. Nak perlu ayah pemalin. Ayah cendri. Miabi sekalian. Pandengku kiban nak perlu ya but. Ini. Tikula perlu, buat perlu. Jangan terlebih lengkap. Mana roda dunia baik ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia dengan ilmu. Lalu Tuhan yang disebutkan itu SPDI, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Lalu Tuhan pegawai negeri, lalu Tuhan guru, lalu Tuhan wakil kepala ikula, bagian kesiswaan. Pakai narapnya. Perlu bahagia dunia dua ilmu. Hai, tapi lu pegang-pegang pada awak ni. Kita jom yang ada di ikula bangai. Tahun 2012 diundang ke DU Jakarta, Jawa Barat dakwah. Kapai malam. Anak ngajak adik ni, ino hajaran dakwah, IPA hotel. Robak hotel ni, ikut. Ini pak kuncinya, lo pergi je. Ilung tamu hotel dihantar. Ini kuncinya, kok kunci je kartu. Menyebatnya kunci kartu. Ini kuncinya, nah teke, ini bukan kunci, ini kartu. Tapi yang pulang bawa yang lain tak bangai. Jadi kunci awal dia bangai kan. Walaupun di bangai itu. Itu lantai itu menansu kira-kira. Terus kemudian ni hak orang buka pintu. Biar tay dan nyaw kan. Nyaw buka bangai tu, ada ground bangai dia buka badu. Kapan cik nanti? Ni. Long hai cik gimana dah? Rupa ji ni. Ani kata. You dipet, long ya di antara yang kuliah-kuliahnya. Cik sini lu. Apa bang? Bang yang gelap. Apa bang? Ini dari mana buka pintu? Okey ini bang, tempel di sini. Tadi mungkin itu mana yang paling tadi ini pegang ini pak pakai lego. Lo kenal lampu yang dia lo boleh kata ni, sini, kayak mana cara lupa lampu ni? Masukkan aja pak. Lo pertama lampu lo, lampu ada di Filipina, lo tahu boleh. Orang je nak pernah penataran ni. Nak pernah orang ni ikut penataran hotel Raja Wali Bandar Aceh, dari guru-guru pun. Itu anak yang buka je tron. Yang mana hotel kamu Bandar Aceh. Itu dia kata menang hotel. Duk langkah mami asyik sekolah TV, udip lampu nandu pudip kalau ada habis. Lampu-lampu pudip. Dia macam itu pudip nandu.
Karena kaya tengok him, sekolah tim sakit ini. Ada sahaja orang kampung sekali tim sakit ini. Belum dah mau nak kamar mana? Itu yang nak elemen. Bang dah mau nak kamar mana? Kau luar kamar mana? Nak tempat dalam tu. Lupa lagi tempat berendam. Rak nak takai nak aku. Kamar nak kat lebih. Lupa lagi tempat berendam. Tu kan batu. Itu mantap dia tu. Dia lagi bila-bila hantu celok dalam. Ya itu ada celoknya macam bang tupi dia tu. Iya dia kau sakit. Long pedih-pedih dia hanya pedih. Iya long pedih-pedih macam budek kena dia pedih-pedih hai. Tidak dia rumah kan kerannya lagi wiu. Wui boy. Lalu ni tinggal celok mamanya macam pluk tu. Oh ini celok masa. Jangan pedih-pedih main dia. Iya dia kau sakit melutong dia lagi. Anda tidak dong ya bukan tidak tunggu loncat jongkok Adik yang kaya but, ngeng no. adik yang yabut Kita nyo datuk ni dah tinggung bukan dong tinggal ni buat abi abang-abang doi tinggung yabut tinggung antri hidup nomor antri hana lupa aja itu perawat dong kuning kadang-kadangnya hana lupa aja lantai pun pada ruangannya nah silo adikku perawat awak Malaysia dari hari ini ngajak dari ini buat agam dari hari ini ya dong tanya no cik sini loh itu dong yang di Malaysia juga ada aja yang rumput cik sini loh di mana ruangan ini ikut saya ikut saya Aci perawat ni? Kak, nak pada kak? Kulit dia ayu Belak uinya Kunur tukot Pak saja, pertih pak luar mayat Minang rumpon Di perawatnya aku ikut saya lah Jika itu lo ikut rak boleh bayu Ikut ya Gendeng Kamu kena menjauh tu kalau dia tak ada kamu kan Nah kalau ada tu, anak perling lagi tu. Tinggal batuk-batuk kerana dia tu. Batuk-batuk kerana perling. Batuk-batuk kerana dia. Ya. Terus pak pintu pergi pak pintu prakteknya. Sini katanya. Ya, ni ruangan cikgu ya. Dari sini saja. Tunggu sini nanti panggil nanti. Ya. Ya. Dalam Junaidi Ilyas Indonesia. Indonesia. Ayo baca Indonesia. Tamang dalam. Long ju ayu rosun ada ini. Rosun ada dia aja. Oh tak pakai itu. Ada pakai rosun yang nampak minyak ni. Rosun lain. Kaya pakai rosun lain. Puduk. Puduk pak lampu dah. Ke lampunya kalau. Paham puduk pak lampu dah. Icok purih kita tanya lagi kita purih kan busuk itunya. Taruh cikgu ya? Ya. Taruh cikgu bersih. Tak merokok kah? Tak. Tak mengopi kah? Tak. Kalau dia ada kopi je. Dia rokok. Bersih taruh cikgu. Lalu tanya, tak bolong ke? Siapa bilang bolong? Tak ke? Cikgu tak merokok, cikgu tak mengopi, paru-paru bersih. Tapi paru-paru cikgu kurang sihat. Tidak sihat. Cikgu apa kerja? Cikgu malam dakwah. Oh itu kena ni muka ini. Hijau vitamin itu. Vitamin 20. Kalau long tu kuih ke? Tak usah balik lagi kemari cikgu ya. Cikgu sembuh nanti. Hai di balik. Di doktor memang no kalau putih lagi balik dah. Anun. Awak kan hai di balik dia. Long balik 2 bulan habis obat long balik pergi. Baik kalau nak cikgu tak tahu datang balik dah. Long buka. Ini pula selembu. Buat pula selembu. Yang gawat jak keler sakit keluyung. Karena kalau dah ada ubat batuk kalau tak, lumpuh ubat aja, bapak dukun aja. Sakit keluyung, ilmu jamu keluyung lagi nafsu dulu. Lagi nafsu tak ada tadi. Lo
Kau. Dah ke bakit lu. Anak dia ubah. Ikau benar ke yang ubah anak dia ubah? Mana mak takiknya untuk orang-orang ubah juga. Anak dia ubah. Elok iu kurung kursi, iu kurung cumi-cumi, iu kurung kodeng. Kalau nak ajak aku nak. Lu putih baju. Nah yang udah orang boleh kon. Nyami, nyang gara-gara lagi. Demi bak dok jajak mi, dok gede. Hanai je ubat boleh. Bak tanya ki amu ubat ni, kita amu ubat pada yo. Ulam anak hanai turi tinggal ubat. Ubat tak je. Patuk pi ubatnya. Kakek boleh pi ubatnya. Ada ubatnya. Dai doktor tanya mi yang cukup parah lom, ditulis konsep goblok-goblok tulisan ni. Tahu kerot dah, hai bujang. Pakai bata juk, juk buat pura-pura panas. Baik dulu kalau panas, dia macam-macam. Ni habis sekalian, yang perlu juga ikan nyomnya hana daya sikula ba. Lumta-lumta kerana dalam ini. Enak juga pun kan? Ingat bila benda. Ingat kabe. Iya hai dia deh. Ingat payah darah. Lom tap karena bangai ni berlepudi ada liuk ada ayat juru. Maksud dan tujuan dengan rahul liuk. Kejadian boleh itu. Nyamban kanyo menyahana ilu. Tegak kabai kanyo ada dajak ujak gigi kan. Bangai kakon kana hana ilu. Adik, ya siku. Benar ilu. Dan ya buat penting. Ya buat lebih penting dengku. Anak lo dengku kan. Ilu galak dengku nabut nasi pula dengku. Untuk ke kayu. Badayah palu, badayah lu sukun, dayah lu semawe, dayah selimum, dayah bandar Aceh. Dengku, anak lo buat mantap. Anak pelai jujur, empat belah dia jalan. Belah dia ulang kan. Oh, dengku metode dai belum bawa di pasar Usman ke Kaiwa dengku. Umudi mesra samalangan. Dengku, baik dengku di mesra samalangan dengku joda dengku. Ikut aku, alah dengku joda dengku. Islemu, alah dengku Aceh Selatan, alah dengku Ilmu. Ini salah saya ni. Jangan ni baik ya bu. Wah, apa ya apa kira ni? Ilmu ni buat tu di Jawa. Hana dia intan, hana dia tahu, hana dia tu. Lebih macam Lampung loh. Yang betul di Jawa ni bu, anak sapu kejadian ni. Ada yang malam motor, ni teman-teman. Saya ambil koi lo cek biwoi mak beli drama lo gua be. Tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Berkorea berpowo. Terbayang tukunya mak. Terbayang mak pada bunga dengan tampuk berulang yang pakai jilbab. Terbayang ayah dengan ayah bunga jadi jejak juli jatuh berdua. Kadang-kadang dapat gua rupa mi Bangladesh tu semua ni. Terbayang kakak tu. Terbayang dah tu. Cukup tadi tu. Sampai dah buka surat mak. Lalu mak. Gua tak surat. Aso dalam suratnya. Gebuk dalam kardus Indomie. Apa tu? Anda kirim tepung belum nak kirim kadu Indomie. Lupa dalam kadu Indomie-nya ni. Nak baca baru bawa. Baca raya. Nak kuih-kuih lah. Nanya merku tekara buku bawa usin saya nak. Bawa usin. Ketulis dalam surat. Kasihkan ke tengku-tengkunya ya. Ya jom elok buku-buku baca ke tengku. Ini dengkunya nak baca mana? Ini apa dengan ini? Nyak. Tapi itu pula awalnya. Apa itu nyak? Nyak. Dia waktu digoreng nyak.
Dimasukkan ke minyak, bunyi nyanyi, iklannya. Ini apa ini kayak kumis sekarang? Kayak mana cara buatnya? Ini aku mak juga demam. Ini apa ini? Marke. Ini kok kayak ini, ditekan kayak orang yang itu sendiri. Tapi aku mau tahu. Ini kok ada ikan-ikannya? Ya, ada tempat sendiri itu dimasukkan untuk ikan keluar. Nyari kecil dia yang bosin. Ini apa? Bosin. Apa itu bosin? Ini Indonesia, buah. Bosin bangsin. Ini buah bangsin. Kan mẹ pengen bikin bangsin tiu buah ke. Kalau di dalam dia anak-anak buah bangsin kan pengen. Ini lah kalau buah kau. Ini kan bangsin. Akhirnya mana ada semua bahasa Indonesia kadang-kadang. Tapi orang Aceh jalan-jalan itu akan hubungan bausin. Karena bausin memang nabak bausin. Nak bausinnya memang ikut mana. Karena pengaruh rumah bausin. Ada. Ini memang benar. Orang Acehnya jalan-jalan. Pakai kebunan diri kita. Maka orang Aceh jamu lebih jalan berapa Aceh ini. Pakai kebunan belah-belah ni. Belah-belah ni. Jadi tanya sejarah pakai belah-belah ni. Di kampung lu nan dukung nasahna. Karena kampungnya nabak bakngan. Dukung nasahna. Kampung mana ni don kalau tinggal ino alu i bukit. Karena nak tahu alu ini dari bukit itu. Bukan alu i bukit dari bukit ini. Itu nudon menyerjak dukung nan kampung cat kasiratun. Cat kasiratun. Rupanya hina jamun naik ke Belanda. Muprang orang tanya mati Belanda. Belanda gantikan dia orang Aceh non kafi. Maka kebunan cat kasiratun. Dan lalu tukang dia nak kerung. Ya, kekin kan? Kaya lalu tukang dia. Kerung. Belum tanya baru ini nak pakai kebunan kerung. Nah sejarah jamun, ulung Jawa dari Jawa gede, ulung Jawa kan pakai jamun pada mana? Hanya solu langkungnya. Di kerung. Ilo yang hana mumpung sabuk Srijan. Daerah gedung nanan kampung Blangkutang. Nah ini lagi. Bukan ada utang dalam ini nama. Mi habis sekalian. Yang pernah pegang orang jamu jalan-jalan di mana namanya lain. Aduh dawetnya makin di kalah TV, makin di kalah ULP, makin HP Pak Jaro, makin bah. Anron. Di orang jamun dengku, hana tapuna. Orang jamun keikhlasan yang sangat luar biasa. Ini dawetnya hana. Neumi yang lalu bawa ULP. Kemah. Anak dia kontrol kena rumah bud. Idana beda boleh Pak Gureh betul betul. Tugas untuk diri anak tugas roh tu. Oi. Diri anak tugas roh saya. Banyak beban badanku gede. Nyanda jo badanku tak puas ni berlaku hidupku menuju ke hanya. Balik li ada kamu ni tu mama itu. Silai jatuh. Anak punya apa-apa, anak dia balik. Weh, tunggu dia. Nyada pun dijual mama ni, kita balik ni. Berah ni. Menyeluk dia, menang. Nyada pun. Aduh. Ibu dia datang, ibu dia ada hantar yang kau balik ni, anak satu hal. Ini wajah ni. Dia mana-mana fikir dia. Ini kedua. Cakap boleh. Berat aku pikiran ni cucunya jalan pimpinan. Berat. Ane mi mentai itu yang ultimo ipo barang. Gede ipo ni. Kadang-kadang jeng kumang ni no. Bawa jalur mulai jalan. Nya lu geduk tu. Baik fikir dia punya orang tua amal tu. Apa itu tu? Ane mi jalan. Tiklik dia, guru-guru je kan guru-guru. Dengku, ada ni pepek boleh dong dengku. Lagi, kau jangan pun. Dengku dicekik dong dengku. Kau jangan. Dia cuma ni. Dengku aja lupa. Kalau aku lagi aku tete aku dia kerana itu memang dia kerana mau. Makanya
dah nak gue lagi mana? Udah sopan gue. Hai. Ikannya dua boh anak miat di rumah dia fikir. Dia ajo di kena merdu anak miat empat. Mantap ni. Dek, dek. Ini nak pakai pengmut. Nah yuran. Najuk peng. Dia boleh. Padu. Padu. Aju. Padit. Belum sampai. Oh, macam pulang di mana? Ngobrol ben, alah ni kuda ku cantik. Daripada mana ni ikhlas lo ni dia. Nyampian 20 juga pepek lo dia. Nyanyi yang menunggak, udah juga. Nah yang kata mak ini. Gue, kemuliaan gue. Lagi gue bagi simnong ni maklum cocok gue. Ulun tuan nani kok bapak balik itu. Bismillah. Itu kadang-kadang dan awal-awal pun lain dan karena itu kadang-kadang itu maklum kayak antara di ke sekolah udah lama ya antar ke sekolah. Kenapa adik? Kawan-kawan tanya, Ki ada ya apa enggak? Ki tadi. Antum tadi ngomong, ngari itu. Jadi pun betul. Jom ketahuan di malam ini kadang mak dia jaga dalam lagi. Jadi ini kadang ibu yang tinggal rumah dari berangkat di wilayah sudah dari berangkat lo. Berdua tinggal hotel Jurahan, khutbah nikah. You berapa masa nikah? Man bilang ngaji berapa masanya? Yo. Kalau gak go. Jadi mana? Hai. Jaga. Nyan tuput niat indah. Niat indah tuput. Dari bijak roh niat indah. Baik nama bar mobut. HP bet ni gue bar mobut. Ika agak bet lalu HP anak pungkan di. Nah HP bro, sektor kau tahu kalau payung HP aja. Ika ya inang ya jempe ya ya aku kenapa ke dalam HP dan dari raya. Jadi muka jak wakan mah. Aduh mati. Alah hai gentul tu. Macam modal renot. Itu betul yang pinjam betul tu. Sebab pinjam. Yang teman-teman dah sampai. Sebab jalan sampai dah pergi video dia tahu. Simpati dah berdeka tu. Bapa pintu, payah bukan. Ai, adik nam, anak payah kau kirim-kirim foto kau bawa media ya. Anak payah kau upload kakalan lu. Lu payah dengan nam hubungan dengan anak yang upload foto. Kau tidak dakwah terus ni. Kakalan nam foto lu pada dakwah anak tangkap ni menundungnya. Pergi abang yang pergi. Lampu bi. Jangan ajak kena foto ni ibu-ibu pergi gaduh apa. Pegang kan demi dia ni betapa je. Ibu-ibu di rumah lumpur hari ini masak bajagum. Foto melandung. Pulau hotel puasa macam model upload. Mau buat kat ni. Bagaimana yang naik kali? Yang dia terawih dia tak puasa. Foto Quran. Alhamdulillah bisa baca dua ayat. Tok ada yang dia lentang. Oleh nyantil, wajah dia terawih ngelaku. Pasal aku. Penuh ni. Betul lah tu. Ya bangun tau. Apa tu? Alhamdulillah bisa terawih sama suami tercinta. Tentu wajah yang buka puasa betul. Alhamdulillah cuma ini hari ini berhuruf dan dugong. Anak payah, gede. Nyan apa yang Yahudi hai dek hai. Tika gaduh mengge. PUBG. Berarti ini nan game. Pop. Le PUBG nak pop lain luar tu. Lui. Bang si. Hai, dengar mana?
bagi sini. Masih kenal dengan publik. Bang kecil masalah wifi dalam kampung juga peraturan. Baik jana ada wifi kopi bermanok weng apa kata? Bukan peraturan. Bak kedai yang ada wifi dilarang menghidupkan wifi dari pos sekian ke pos sekian. Anda dah nyok-nyok turun kat kedai kau. Betul. Bukan peraturan. Mantul kedai. Saya nunggu hello bepeng tu. Hari ni tagat aturan kan kedai no. Nek uronyo di rumah ayah ibu ngapi, mak ibu ngapi. Ayah tak tahu. Mak tak tahu. Anu diri. Oh, seru. Pamali. Itu mana yang ngapi? Ni no. Mana kedai ni? Uragau. Oi. Idana atai duduk rumah cok HP ke bang. Hari ini kualitas kebersamaan dengan keluarga tak ada lagi. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Tujuan HP jamun untuk mendekatkan yang jauh. Hari ini bahawa HP menjauhkan ya. Lun kuat duduk rumah cok HP ke bang. Sayang, sini sama ada. Anu dong. Kadang-kadang ni guna. Sayang, sini sama ayah. Maya. Jangan ada. Ayah sibuk. Anak aku busy saja. Peng begini dah. Apa je bang? Kabar ya. Oh, kabar ya. Kan bertanya udah maju. Sampai mesti aku you. Maju ah? Iya. Tuh, buat aku nak dia kan. Katanya kan. Dia mana bang? Kita macam mana? Itu yang belum orang tanya aku kurai. Kau ini macam dong bilbon ku. Kamu cukup ke mana? Hana payah gede. Hai mi, HP-nya program Yahudi. Ini panco generasi muda aja ni kalau. Ni kalau orangnya ni ku, panco anak-anak kanyo yang pun kan sampai. Lo semua ni tak boleh lo punya private. Satu kampung di Aceh ada 5 orang kan pemakai ni pengedar. Anak-anak kanyo kenal sampai kenal ganjar. Oh, tak. Anak ni mentang 12 tahun hidup 12 ribu. Piju benar. Pada jam apa. Menjadi jauh ini di dalam sampai dalam adik. Dalam drop lagi drop ini ni boy. Ancur sampai kampung. Menyana ini orang kaya yang kan sampai. Yang ada paling pedih gerah tengok. Ya anak. Muka anak. Muka awak pintu. Kalau awak mengira. Hancur generasi muda aja. Ini yang kedua ni. Jamuan menyatakan bahan duri kau kering ni anak muda yang ringan. Orang tua awak dah puculak-culak pun. Kadang-kadang aku belum pusing kau. Ni kalau jamuan sibuk menandu. Dia urinam sibuk, baknya sibuk balik. Ni kalau tu teknologi. Pakai nak perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang foto pun, ada foto-foto yang ada. Wah, kak ni kena lupa kak kena. Kalau siapa peti kakaknya ni. Nanti ada kakak malam cukup 12 tu bamalah bamai. Kalau abang punya itu dia ni. Tak kena lalu tu. Ini kan. Ni, ibu hancur tanya jauh tanya dengan agama ni. Terus punya terima dakwah. Ibu ngapi yang ni nak. Yang dia ijek jawab. Abang di mana? Enggak lagi di dia ni. Adik di mana dengan dakwah? Malam-malam meneron di telepon dengan saya kamu ni. Elon guru ni, anak-anak punya jamuan dan nyom biwa terjadi pula. Posa dengan tu, kalau awal pula posa dengan. Anak Cina kan. Kita mau doa dengan dia ni. Dia doa belajar yang kedua ini. Dia jamuan menolak tak awak pula dia. Malah Cina hanan. Berapa macam belajar itu. Macam. Naik kampung roh kira jidan. Jadi ke kampung roh kan ni.
Bahkan ni no red non. Nai mana ni? Nari hancur tadi. Dia ni cai pelan no rukuk je lo. Dah pi baju rukuk. Api baju rukuk lagi ayah. Muka-muka kayu putih. Ikan orang syik pihana contoh kan baju pi. Begak mulut sampai-sampai. Ikut Nabi Muhammad. Ikut contoh Nabi. Ikut ayah Nabi. Pelaya Abu. Pelaya Abu. Udah. Nun. Anak ni punya dokumen rokok mati dah po. Dia mah. Kio rokok. Apa rokok? Rokok apa? Maya. Belah ni. Rokok dah. Nak ni. Imak dia ambil dia benar kan ni. Jangan benar kau jadi. Upin api. Tinggalnya jadi dia benar ni. Ada bau ada kapaman. Bau ada paman ni jadi benar kau ya. Mi ala bisa karena dia. Kain nukah badawah lun. Imam belalung nak ambil kata kuat benar. Karena dia orang ada kuat benar. Anak pupu kapak mari. Ajak dia namanya urut pak mari namanya urut. Kan dia urut di pak mari. Dia balik nang dari bawa apa ni? Dia dari mana? Hah? Panggil dia ku tadi muncul. Ha. Tadi dia punya. Dia ku jadi pari. Dia orang Aceh mana tentang mi dia menak termasuk salah satu orang yang hang merumpuk Nabi. Nabi hang dia merumpuk dengan orang-orang yang galak dia menak. Orang Aceh galak dia menak. Ada mah lalu tinggal dia menak. Pak mak menang Pak mak ni. Bola pergi menak. Pak mak benangin dulu. Menak. Anak nak mulai menak. Karena kebiasa dia menak nunggu baca pelajaran mesti nak dulu. Tidak dulu. Bijak punya enggak gitu dulu. Aku ini buat tadi kurang itu. Betul. Yang kau dari basuh Pak Marwahi. Mungkin anaknya kan, alhamdulillah. Yang kedua mungkin. Jadi mana? Mi, dia mana? Bengai dia punya. Ini kena tu. Doi. Nak dulu. Kenapa? Anak nak ni tu. Bukan baju kapal tu. Nak dia. Nak. BO pak. Ada BO ke mana? Tu BO kundung ni mai punya. Long hai orang isi. Awak tahu ni tak? Long hai long guru. Puja dan balon buka kena punya dia. Balon buka hari kena. Ikan tadi ada kena. Mak ada kena. Adik ada kena. Dengan nenek ada kena. Pak ulah ada kena. Ikan tadi tahu kena. Bukan ada kena lah. Pak mah. Ini ayah kena. Itu lah hari itu. Makanya nyok, kadang-kadang hanya kejol. Contoh, mi habis sekalian yang pemulia Allah. Mi nak perlian soleh. Anak yang benar dalam ilmu dunia. Kuasai dunia. Dengku, anak long dengku. Adik, dengar benar. Tiga saya buat heboh ilmu mendak perlian. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf heboh. Ilmu tauhid untuk takuri Allah, ilmu fiqh untuk tahu cara ibadah ke Allah, ilmu tasawuf untuk tahu jaga ibadah. Kemudian Allah takuri cara ibadah ke Allah tahu, kemudian amal ibadah yang ada kubut tahu jaga. Ronemi yang kakak ni abut, ngeng kena. Bek gaduh pegah habar ke kau. Bek sok cara, bek tantan roh tagay yang nabut. Tantan roh yang kamalib datang. Cidro saya yang naik badan saya kampung kau. Ya naik badan kau tu. Ini kuda wah di tantang roh yang paling god. Pak YouTube ada orang nonton. Yang paling viral itu Ustaz Nedi. Yang penyakit ini. Mana boleh? Ini sih di mana? Tantang roh yang paling berkuasa. Anak ilmu dasar. Tidaknya makin tinggi, kela ilmu makin mengun. Nah itu di mana? Dan sama kita tengku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berjamaah turun ke dalam. Maka kami sekalian. Anak Ron, Allah beri
doa cara ibadah ke Allah, jaga ibadah kalian. Ni ron yang ni abul ilmu akhirat ni bersuci yang paling penting masalah sembahyang kalian. Minan sembahyang. Minan sembahyang. Bang, nak sembahyang? Betul juga. Mi lah korang nak sembahyang. Digagal betul tadi. Kita nak lebih hayat oh kita lebih. Bengong tu. Lako bermalin pernah perumo. Bek malin perumo pernah lako hai peti. Lako bicara. Mana? Lako bere. Lako ya but patah nak but jak bawa abu tu jak ke. Bek jak perumo anda. Ni no. Ni no. Tanda. Mi, rumah balik, rumah nabut, lakau balik. Abang, berada itu bu. Abang, berada, udah kuat. Subuh lah bang, subuh bang. Adik, apa kira kamu ni dah terdengar tu? Tanya orang nak tak pegang apa. Ini anak muda yang dia kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat dulu. Yang dia kimu anak muda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak muda pakai. Orang kampung yang kedua hero. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Baik sampai dua adron kuasai kampungnya. Gesik bere, muda. Uiru muda. Dua apel muda. Dua harapan muda. Kekong muda pasti muda. Nah, kampung dua pemuda Tuhan. Kedua pemuda yang muda-muda gerakkan dia anak muda. Kekuatan anak muda hari ini. Menyauroji. Main kampung secara biasa, orangnya pada kampung secara kualitas daripada api, kualitas daripada transformasi informasi. Udah pak kampung kau. Pernah buka kampung pada proyek jalan. Kamu dengan proyek jalan, nyuci kamu. Pada, baru. Pegang dakwah kampung pada. Nyampan urangnya aku dek. Bek monopoli. Anak-anak muda pakat. Nyam pegat ada. Anak muda pakai kedai. Duduk kedai hantin jatuh. Hantin jatuh anak terpekat dia. Pakat. Bek sia-sia ini men. Belum tuan lu pegang ni. Jid dakwah lagi nyomi. Tok gara-gara tupi mengampung. Kamu ni gaya orang malam sulai ke lu 14 sah. Kalau lu bawa pada ya. InsyaAllah. Lu duduk roh. Nak buka baru. InsyaAllah malamnya terlaki. Yang jid imam terakhir dan ceramah singkat. Terlebih banyak yang berbuat bapak dayah Tengku Junaidi. Lu. Jadi mana? Kem tak dah. Lu ya aku lu. Belum. Dah kenapa? Ni watanya tak lu salah lu baca tapi lu ilmu. Lu kali di mana itu hari terakhir. Pegang abang lu singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak. Hanya aku dekai ilmu. Baik. Yang pertama ada undang itu. Dua rumah, mak tinggal pergi. Dua rumah. Pak saja dah duduk pergi. Kata yang mak bakal pergi. Lupa bayar. Senang tu. Mak punya senang kembali pergi. Senang terharu tu. Pakal terharu mak. Senang tu anak mak apa kaji ke ilmu. Junaidi hidup. Tak. Dah kau. Junaidi tengah menyemak meninggal Junaidi dan pergi membuat jenazah mak tu. InsyaAllah mak menyawai tu. Menyawai tu mak dah roh tu. Dah gambu ke. Yang perlu pegah purami, kasih kesempatan kepada anak-anakmu. Kuhi, betul kan? Yuk kesempatan kan anak-anaknya.
Baik tewa pada ya, dia duduk pakai dia. Tek mana ada hari minggu, tinggal je kita gula dah. Mi habis sekalian yang mulia Allah. Monya anak sesoleh mi. Insya-Allah tanya bahagia sampai urang akhirat. Wadah sakit mi ijak anak hidup samping tu. Mak, pak sakit mak. Mak jarongnya. Kalau jarongnya payah mak gerak laju. Jerawi 3 laju. Yo, sangat sakit. Ijak pak jarong mak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya Allah berkat Yasinnya ya Allah, aku boleh maklum ya Allah. Keren-keren Nabi. Nah ya buat yang ni Acik ni bayang ni roh dengan je jenazah ni yang ceramah bak terakhir kata jenazah roh anak roh. Long yakin baik dia keluarga apa yakin. Fakir anak yang dangki ibu mati jenazah anak Ron. Ada gejak abu yang paling raya ni, tapi menyaidang ada. Beda pahala ni fakir karena doa anak mustajabah, tidak ada hijab hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kabar nodi. Yang nantang di long tuan sampo Ron, ni ya buat lagi bujit orang soleh pada orang bernama manfaat orang syik. Ni habis sekalian yang mulia ada Allah. Berlepati habis punya anak nak tanya bahagia. Belum tuan kain ni, tuan jajak dakwah lu telefon mak malamnya insya-Allah lu Bandar Aceh Singa Unagan Raya mak yang dibiru yang lu wolu semua semalam lu sukun dan ceramah lu semua yang balik dari bandar Junedi boleh ke mak senang tak Junedi senang mak tuan lu senang kata bahawa lu ceramah khutbah kau sunat anak ni di kampung ni ceramah mak lu mak tuan lu hadir lu pegang abang lucu mak lu beli lu pegang abang lucu mak lu beli mak tuan lu tanya mak pakai mak beli pun senang kena melintai malim anak-anak senang deh maka adik-adik pegang senang orang cik aina idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu ila min salasin ketika seorang anak Adam mati maka 3 perkara yang akan menemani seseorang tersebut yang pertama sedekahun jariyah sedekah jariah ron yang nana peng pedang balai sama-sama ai nyo balai lebo anak ni kata tu dengku nagi pegang dengku balai nagi pegang lepu balong bukan pegang ino pedang balai sabo ini itu pedang balai sabo tu yang tempat tu ni ubah ni baik tu ni anak ni tanya anak ni nak sakit ni tempat tu ni ilmu pun ada tu ni mantap dah bagi pengan mangoi kita mana anak ni tinggu agak tempat tu ni pegang sabo bulan ajak pegang tempat tu ni kena hinan bermula daripada sekian urung-urung cik bantulah yang nak peng bantu pegang daya sedekah jariah rohnya yang kedua ni al ilmu yang tafiu bi ilmu yang bermanfaat maka lu pegang punya habis jak surga dia gubernur ni gubernur mi tanya nak ilmu adik walaupun tanya kamu meninggal tapi ilmu itu tetap mengalir kepada kita ayo lu pegang kawan ada yang malaikat ni Junaidi lu nak semayang nak puasa nak berjaga nak haji belum baru daftar tinggal jadi macam mudah nak cuba beli magam mah sabar jadi macam mudah nak dengan semayang lalu kata pihak naik dua tu ku jadi macam mudah nak cari-cari ya nah dia oh ya yang betul juga tua tu bang timbang amai mau ke Junaidi yang turi Nabi Muhammad turi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kau turi lu ni pegang-pegang agaknya jamu telung dalam dakwah paten yang bawa dalam tadi biru bak balai sirajul qalbi luhur oh yang dengar dakwah balai sirajul qalbi wah berapa pemuda ini dia dakwah yang pegang Nabi budo jadi masuk surga. Belum tambah ni dia. Ilmu yang bermanfaat, yang lumpuh pegang lepubut, yang long nak pahala, guru-guru nak pahala, menunduk nak pahala. Yang abi pernah walaupun alih bar pernah dia abi.
Walaupun penuh ada ubud-ubud kali kita nyon, tapi bila diamaikan dia ada kita nyon, maka pahala tersebut terus mengalir. Yang ketiga yang belum pegang penuh, waladin solih, anak yang soleh, yad'u lahu, yang mendoakan kepada orang tua. Mi ini wateron meninggal, nabangga yang dengar kuburo yang doan rom. Banggaan. Allahumma fir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampun dah sama dunia Allah. Ya yang doa. Dek, sayang ke mak, sayang ke mak, sayang ke mak, sayang ke ayah. Lebih bagi ke mak, bagi ke ayah. Yang Nabi pegangkan lu. Sayang ke ingat, bahagia mak. Nanti ingat kata hina je. Kata kandung mak nanti ingat. Nanti ingat. Tinggal ni. Ada tengah gelap jalan. Mana ada musrik kau? Hanya orang Cina mereka kalau ni si kurun belen si peluru. Elon minjamun kurun sayang ke mak. Lo mikir hal dia buat lo mikir alah mak. Tapi pacar sayang ke mak pun pada lu kalau rumah lu melahirkan. InsyaAllah. Oh 8 malam berapa lu? Abang. Wan adik sakit perut. Berapa malam? Abang sakit perut, belum ke doa. Alah, abangnya kemana? Kami kau yang nak lahir. Luncuk Honda yang bijaya tua luncuk. Suami siaga, setiap kesempatan pasti ada. Lonjak Pak Bidan. Idih ni poh 8 malam sakit, poh 8 lewat 25 bunga baru lahir. Oh, sikit malam. Abang sakit. Belum kena luar nunggu. Pakai lung kalah ni merah muka. Rumah lung muka putih merah di mana tu. Oh cepat ribu. Ya Allah. Tak maklum zaman lagi nyokut lagi. Abang sakit. Lung tak jawab rumah. Sayang. Abang tetap akan main. Nanti abang main. Wah aku dah yo. Yang dalam rinau birah habis. Lagi nak lewat ambulan ni ke rumah. Adik, bersayang ke? Nak sayang ke mak ke? Sayang ke mak, peroi mata mak. Jak tuntut ilmu banyak-banyak. Sehingga aku bangga mak ke dan bet balik. Bet rohakah. Bet bersusah hati mak. Punya susah hati mak. Ingat. Ridha Allah fi ridha walidain wa suktullah fi sukti walidain. Kapan Allah ridha kepada kita? Ketika orang tua ridha kepada kita. Kapan Allah murka kepada kita? Ketika orang tua murka kepada kita. Maka baik sampai mak dan ayah murka kepada kita karena di waktu yang bersamaan Allah akan murka kepada kita. Ya'bud ya'siku. Yang terakhir. Ni yang mana? Menoma. Urinang ragam. Ragam ni unang jauh, urinang jauh. Urinang pun. Obek ragam pun. The man first. Nabi tanya nama Muhammad. Apa? Jauh. Nabi tanya nama Muhammad. Ibrahim, Raulina. Ayah Abdul. Ma Ami. Kakek Abdul Mutol. Nek Fatih. Nek Nabi Fatimah. Nah, ingat. Nek Nabi Fatih. Nek Umul Rasulnya Nek Rol. Nek Nabi Nan Fatimah. Nabi lahir di kota wafat di kota Madi. Nabi lahir 12 Rabiul. Wafat 12 Rabiul. Nabi lahir Urais. Pura Islam ini. Urais ni, pura Islam. Pura kana. Nabi lahir Urais Islam. Yang jauh ikut Tuhan. Nabi lahir Urais. Nabi wafat Urais. Nabi Muhammad manusia pilih. Nabi Muhammad terkenal dengan akhlak yang mulia. Nabi bersabda innamal bu'istu li utammima makarimal Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengar kenal lembaga akhlak Nabi badin-badin boh. Ni kenal. Mi yang pun akhlak Nabi Nabi ternyata manusia yang paling rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajin bayami. Nabi poh dua ni budak di sepertiga malam, sembahyang tahajud.
Aisyah, wadai jaga Aisyah sekalian Nabi lah pada semayang tapi sampai cerah-cerah haki bak gedang trep-trep gedang ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketanya Bu Aisyah, "Ya Muhammad, hai suamiku, my husband, my love." Ditanya mereka lagu bibu mesra-mesra tu. "Abang, saya yang kerja di abang kata yang dua-dua apa Tuhan agak boleh bangbon nanti boleh agak menanti hari ke permo tak lunyok agak-agak kelibu cu Ahmad Albar agak-agak hitam bacu kling agak-agak boneng bon mi suamiku iya bahkan dan semayang di malam bukankah engkau sudah menjadi ahli surga Muhammad, bukankah Allah sudah meletakkan sebuah namamu menjadi penghuni surga? Tapi perkara semaya tapi kalau kita semaya tapi apa kata Nabi? Hai Aisyah, salahkah aku menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad kesemaya untuk rasa syukur kepada Allah. Mi, Nabi Muhammad geken dengan Nabi Taubah, Nabi yang paling sering bertaubat kepada Allah. Si urus si malam dalam sebuah hadis Nabi bertaubat 70 ke. Jadi bayang. Nabi yang maksum hana dasya, Nabi yang maksum terbebas daripada dosa, Nabi hantar mendasyam, tapi bertaubat kepada Allah 70 ke sehari semalam. Mi belele takkan astagfirullah sebagai bentuk taubat kepada Allah. Taubat ada dua, yang pertama sering mengucapkan astagfirullah, yang kedua taubat nasuha. Karena Nabi Muhammad adalah uswah, teladan bagi kita semuanya. Di akhir acara ini, tuan pegah abang motivasi dengan tuan anak ilmu, motivasi geron, bimbing anak-anak ron, abi semangat anak-anak ron. InsyaAllah ya pun, InsyaAllah ya ikulah, InsyaAllah benar ilmu agama untuk tolong kita dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Abi doa kemah kurang lebih abi bere, hana udah masa gua dari menopun ru, unta kemong ron. Adik-adik, ya, oi, ya, tak tahu, berapa bi, ya, mi, ya, dua biak ber, dengkul lo kedua dan dua berarti dua dia, berarti sakratul maut. Anak muda ya buat benalo ika, anak muda ya buat merno bambam nikah, yang dalam kawin. Ada yang dem niku, patah. Wih, kalau orang tu, perempuan yang mana yang tarik daripada putih ke genting, salah daripada udah ke guling. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim imanana, sallim tauhidana, sallim qulubana, sallim ma'rifatana, وسلم إسلامنا وسلم أموالنا وسلم أهلنا ببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والشفاعة والهداية إلينا خصوصا إلى أهل هذه الجماعة يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سهل أمورنا وأمور آبائنا وأمور أمهاتنا وأمور أسرتنا وخصوصا أمور هذا المعهد سراج القلب ما دامت السماوات والأرض. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.